Tamil Rumput Nak. Kos sekolah saya MVD 2085. Membaca bukan sekadar hobi, tetapi pelita yang menerangi perjalanan kehidupan. Itu yang membawa saya untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca berjudul Terhantu Baru Tenggara. Satu lagi karya oleh penulis manja asing yang diterbitkan oleh Pustaka Serman pada tahun 2008 memiliki 44 helai halaman muka surat di bawah cerpen Siri Utamakan Keselamatan Diri. Cerita ini mengisahkan seorang remaja bernama Zaidi yang terlantar di hospital akibat patah lengan kanan setelah terjatuh daripada basikal semasa cuba melakukan aksi berbahaya bersama rakan jakannya. Ketika berada di wad, Zaidi berasa bosan dan mula menyesali perbuatannya yang sembrono. Di hospital, Zaidi bertemu dengan seorang pesakit lain bernama Muhsin. Beliau seorang bekas pelumba haram yang kehilangan kaki akibat kemalangan motosikal. Muhsin berkongsi kisah hidupnya yang berubah secara drastik selepas kejadian malam itu. Dia menasihati Zaidi agar belajar daripada kesilapan orang lain dan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Kata-kata Muhsin memberi kesedaran kepada Zaidi bahawa sikapnya yang suka mencuba aksi berbahaya boleh membawa akibat buruk. Zaidi juga bertemu dengan rakannya Tin Botak yang turut dimasukkan ke hospital kerana mengalami kecederaan serius pada kepala dan leher akibat bergurau pasal dengan aksi kusti bersama rakan jahat. Keadaan Tin Botak yang lebih parah berbanding dirinya membuatkan Zaidi semakin risau. Mereka berbincang tentang tindakan mereka yang sembrono dan akhirnya menyadari bahawa mereka sepatutnya lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Cerita ini menyampaikan masa cakap awal manusia seringkali hanya menyadari kesilapan mereka selepas mengalami musibah seperti peribahasa Terhantu Baru Tenggara yang bermaksud seseorang hanya akan mengambil iktibar setelah mengalami kesusahan atau kesakitan. Cerita ini memberi pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai murni yang diselipkan seperti kesedaran diri, keinsafan, keberanian mengakui kesilapan, nilai persahabatan dan paling penting setiap tindakan yang dilakukan haruslah difikirkan dengan teliti agar tidak mendatangkan kesan buruk di kemudian hari. Buku Siri Utamakan Keselamatan Diri ini mengandungi 8 buah buku kisah-kisah yang dipaparkan merupakan detik-detik yang biasa dialami oleh pelajar-pelajar berkenaan dengan kesedaran menjaga keselamatan diri mereka. Kita perlu menyadari bahawa dalam kehidupan seharian para remaja ini mereka melalui pelbagai peristiwa yang kadang-kala mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Peristiwa-peristiwa yang dilalui dalam alam remaja ini dipersembahkan melalui genre cerpen. Di samping memberi pengetahuan dan kesedaran, buku ini menyajikan keindahan kehinaan bahasa yang terdapat dalam seni sastra. Buku Siri Utamakan Keselamatan Diri ini memberi manfaat kepada para pembaca remaja yang sentiasa bergerak aktif dalam kehidupan alam remaja mereka. Unsur-unsur nilai murni yang harus ditelani oleh para remaja dilukiskan secara bersahaja melalui kisah-kisah yang terdapat di dalam buku ini. Hakiki sekali, saya ingin katakan bahawa buku ini menarik minat kerana segi jalan ceritanya mudah difahami. Sekian, terima kasih.